Dalam era pendidikan ini, murid bukan lagi hanya perlu menghafal fakta, tetapi mereka perlu berfikir secara kritis, berkomunikasi, bekerjasama dan mencipta idea baharu. Namun persoalannya, bagaimana kita mahu menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan dan bermakna? Oleh itu, kami memperkenalkan Lego-based learning, sebuah model pembelajaran inovatif yang mengintegrasikan STEM, model 5E dan kemahiran berfikir aras tinggi atau KBET. Satu pendekatan yang membina generasi masa depan brick by brick. Dalam pembelajaran tradisional, ramai murid mudah hilang fokus dan kurang terlibat secara aktif di dalam kelas. Pembelajaran yang terlalu berasaskan teori menyebabkan murid sukar memahami aplikasi sebenar sesuatu konsep. Akibatnya, kreativiti, komunikasi dan keyakinan diri murid kurang berkembang. Oleh sebab itu, pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif dan hands-on sangat diperlukan bagi menarik minat murid untuk belajar. Lego-based learning merupakan pendekatan pembelajaran berasaskan aktiviti hands-on menggunakan Lego sebagai medium utama pembelajaran. Murid bukan sekadar mendengar penerangan guru, tetapi mereka membina, mencuba, berbincang dan menyelesaikan masalah secara aktif. Pendekatan ini membantu murid meningkatkan kreativiti, kemahiran menyelesaikan masalah, kerjasama serta keyakinan diri dalam suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Secara tidak langsung, murid lebih mudah memahami konsep kerana mereka belajar melalui pengalaman sebenar. Lego-based learning turut mengintegrasikan elemen STEM dalam pembelajaran harian murid. Dalam sains, murid belajar membuat pemerhatian dan meneroka dunia di sekeliling mereka. Dalam teknologi, murid menggunakan alat serta idea inovatif untuk menghasilkan sesuatu yang baharu. Dalam kejuruteraan pula, murid mereka bentuk dan membina model berdasarkan kreativiti serta penyelesaian masalah. Manakala dalam matematik, murid menggunakan kemahiran mengira, mengukur dan membuat analisis secara logik dan sistematik. Semua elemen ini digabungkan dalam satu pengalaman pembelajaran yang aktif dan bermakna. Pendekatan ini juga menggunakan model pembelajaran 5E bagi memastikan proses pembelajaran lebih tersusun dan efektif. Pertama, engage untuk menarik minat dan perhatian murid terhadap pembelajaran. Kedua, explore, di mana murid meneroka idea dan mencuba sendiri aktiviti yang diberikan. Ketiga, explain, murid menerangkan hasil dan kefahaman mereka terhadap sesuatu konsep. Keempat, elaborate, murid menambah baik idea serta mengembangkan kreativiti mereka. Dan akhir sekali, evaluate bagi menilai tahap pemahaman dan perkembangan pembelajaran murid secara menyeluruh. Selain itu, Lego-based learning juga membantu memperkukuhkan kemahiran berfikir aras tinggi atau KBET dalam kalangan murid. Murid belajar untuk menganalisis masalah, menilai idea, mencipta penyelesaian dan membuat keputusan secara lebih yakin dan matang. Aktiviti secara berkumpulan turut membantu meningkatkan komunikasi, kerjasama dan semangat kepimpinan dalam diri murid. Pembelajaran menjadi lebih menyeronokkan dan pada masa yang sama mampu melahirkan murid yang kreatif, inovatif dan bersedia menghadapi cabaran masa depan. Kesimpulannya, Lego-based learning bukan sekadar aktiviti bermain blok semata-mata, tetapi merupakan satu inovasi pendidikan yang membantu membentuk pemikiran, kreativiti dan keyakinan generasi muda. Dengan gabungan STEM, model 5E dan KBET, pembelajaran menjadi lebih aktif, bermakna dan berpusatkan murid. Kami percaya setiap anak mempunyai potensi luar biasa apabila diberi peluang untuk meneroka, mencipta dan belajar melalui pengalaman sebenar. Assalamualaikum. Hari ini saya nak mencerita tentang Lego-based learning. Lego-based learning ini adalah salah satu permainan interaktif dalam membentuk daya murid-murid yang prasekolah ke arah minat dalam STEM.
secara langsung Lego Best Learning ini akan memupuk minat dan idea serta inovasi para sekolah dalam bidang STEM. Maka Lego Listening adalah demi masa depan para sekolah. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Syarin. Bercakap tentang projek Lego Based Learning, ianya merupakan satu pendekatan pembelajaran yang menarik dan sangat sesuai untuk kanak-kanak prasekolah terutamanya. Penggunaan Lego sebagai alat manipulatif dalam membantu meningkatkan perkhidmatan murid, kemahiran motor halus, kreativiti serta pemahaman dari sudut konsep warna melalui aktiviti yang menyeronokkan. Projek ini mempunyai potensi yang tinggi untuk diaplikasikan dalam pendidikan awal kanak-kanak. Walau bagaimanapun aspek inovasi unik dan pengukuran keberkesanan pembelajaran boleh diperkukuhkan lagi bagi meningkatkan impak projek secara menyeluruh. Terima kasih.